Assalamualaikum saudara. Jadi ceritanya di malam hari ni saya ingin berjalan ke rumah kawan saya yang berada dekat kampung ni. Kerana di rumah dia ada tetamu yang datangnya dari tanah Semenanjung Malaysia, tanah Melayu. Dan ini saya mulai nak gerak dari rumah kerana saya ingin berjumpa. Nak berjumpa di hari besok, saya tak ada kat rumah sebab subuh-subuh sekarang saya nak berangkat pergi ke Tembilahan. Jadi makanya rencananya malam ni nak berjumpa juga. Walaupun sekejap, jadilah kan. Yang penting dapat berjumpa. Kerana tamunya datang dari jauh ni saudara. Dan ni saya sudah mulai gerak nak berjalan menuju ke rumah kawan saya tu. Kalau berjalan kat kampung, harus bawa senter ni. Harus bawa senter supaya di jalan nanti terang. Kalau berjalan ni juga, kalau malam jangan lupa pakai sendal. Takutnya ada lipan, ada kala, ada jengking. Jadi bagus pakai sendal lah kan kalau malam ni berjalan. Jadi beginilah keadaan malam di rumah saya. Tu di situ memang sengaja tak dipasang lampu, takut mesinnya terlalu banyak bawa beban kan. Jadi pasang satu je kat depan rumah ni. Rumahnya tak jauh, di dekat sana tu. Ni saya sudah mulai gerak untuk menuju ke rumah kawan saya. Jadi ini saudara, kalau malam gini, kalau tak pakai lampu senter ni, ini gelap. Gelap betul. Saya cuba matikan ya. Tu bulan saudara. Tapi belum terang bulan lagi ni. Kalau nak dikatakan berjalan malam ni ada rasa seram tidak? Kalau bagi kami orang kampung ni, kerana sudah terbiasa, jadi tak ada perasaan apa-apa lah. Biasa je. Siang, malam sama aja kan. Cuma bedanya terang dengan gelap saja. Jadi di dalam gelap ini, di depan ni ada rumah orang ni. Rumahnya tak ada lampu. Tak ada lampu generator. Tu rumah orang kat depan. Rumah Pak Ucu saya. Tu ada lampu sikit. Nampak kan? Jadi rumah yang saya tuju ni tak jauh lagi, berada di kat depan sana. Dan itu rumahnya tak jauh lagi. Yang depan tu ada nampak lampu sikit-sikit tu. Itu rumahnya. Jadi kejap lagi saya sampai lah. Ini dekat lapangan bola. Lapangan bola futsal yang ada dekat kampung kami. Jadi alhamdulillah saudara, saya dah tiba. Kita nak tengok siapa yang datang. Ni bukan saudara, orang kampung. Bukan juga. Ini dia. Abang kita dari Johor bang. Johor Bahru. Bang Ismet. Alhamdulillah tiba petang tadi sekitar jam 5 petang lah. Kena tunggu keadaan air kan. Malam ni dah merasa suasana kampung. Gelap. Nyamuk. Biasa kampung. Orang makan sama mat. Nama apa dia? Jauh bang. Datang sama semua. Jangan muat ah. Saya sama semua. Lari kat situ lah.